Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. So, 4591. So, kita ada 4591 sama dengan 1P7Q7 asas 8. So, yang ni sebenarnya asas 10. Okey, asas 10. Yang ni asas 10. Asas 10. Okey, asas 10 kita nak tukar dia jadi asas 8. Asas 8. Okey, lepas tu hitung P tambah Q. Okey, so cikgu selesaikan dia. So, 4591 asas 8. So, bahagi dengan 8 lah. Okey, so cikgu bahagi 8. 4591 bahagi dengan 8. So, pelajar akan dapat macam ni. 573 bagi 7 asas 8. Kalau pelajar dapat pecahan macam ni, pelajar mesti tukar dapat perpuluhan macam ni, tukar pada pecahan. So, 573 bagi 7 asas 8. 573 bagi 7 asas 8. Macam tu. Okey, so seterusnya kita selesaikan lagi. So, 573. So, 573 bahagi dengan 8. So, pelajar akan dapat macam ni. 71 bagi 5 asas 8. 71 bagi 5 asas 8. Sangat mudah soalan ni. Okey, sambung lagi. 71 bahagi 8. Tu bahagi dengan 8. So, pelajar akan dapat 8 bagi 7 asas 8. 8 bagi 7 asas 8. 8 bagi 8, 1 bagi 0. Okey, lepas tu 1 boleh bagi 8 tak? Tak boleh. 1 turun bawah. Baca daripada bawah pelajar. So, 10757. Okey, asas 8. So, kalau kat sini kita ada 1, kita ada P7Q7 asas 8. So, P tu ialah 0 lah. So, P sama dengan 0. Q, kat sini Q sama dengan 5. Maksudnya 0 tambah 5. So, kita dapat 5 jawapan dia. Okey, terus pelajar akan dapat 2 markah lah. 1 markah kaedah, 1 markah jawapan. Sangat mudah yang ni. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan B ni, soalan ni agak mudah. Kenapa agak mudah? Sebab asas dia ni semua sama. Asas dia sama. So, bila asas sama, kita just pindahkan lah. So, Y. Okey, asas 5 sama dengan yang ni kita bagi sebelah. Negatif jadi positif. So, 2, 4, 3, 4. Asas 5. Negatif bagi sebelah jadi positif. Tambah 4, 2, 3, asas 5. Kalau tambah senang belajar. Okey, kita tambah secara bentuk lazim lah. 2, 4, 3, 4. So, 4, 2, 3. So, kita tambah dia dekat sini asas 5. So, asas 5, nombor tak boleh lebih daripada 5. So, 4 tambah 3, 7. So, 7 tolak 5 dapat 2. Sama je. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Tak boleh 6 sebab nombor 5 kat sini. So, 6 tolak 5 dapat 1. So, naik 9. 9 tolak 5 dapat 4. Naik 1. So, dekat sini 3 lah. Okey. Pelajar akan dapat macam ni jawapan dia. 3, 4, 2 asas 5. 3, 4, 1, 2 asas 5. Sangat mudah. Okey. Cuma soalan ni kalau dia nak Y, kita nyatakan yang Y ni je lah. Nyatakan Y yang ni je. Tak payah nyatakan asas pun tak apa. Okey, settle soalan yang pertama. Cikgu nak pergi pada soalan yang kedua. Okey, cikgu pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni melibatkan lakaran graf lah. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan nilai bagi fungsi. So, cikgu besarkan sikit. Okey, so akan nampak macam ni lah. Okey, so kita ada satu fungsi kat sini. Okey, pelajar tengok X dia negatif.
So, bila X dia negatif, graf dia mesti bentuk masam lah. Okey, data diberi dah pada pelajar, pelajar just plot saja. Okey, cikgu plot titik yang pertama. Negatif 1, kosong. X negatif 1, Y kosong. So, kat sini lah. Cikgu suka guna bulan. Okey, seterusnya kita ada 03, so 03. Okey, seterusnya cikgu ada 14. Ya. 14. Okey, kenapa buat bulat pelajar? Kalau pangkal, dia lalu kat tepi, yang ni kita reject. Tapi kalau bulat, biasanya pelajar akan lalu lah. Okey, seterusnya 1.5. Kat sini 3.75. So, 3.5 ke atas ni. 3.75 atas sikit lagi. Separuh Okey, so 30. Okey, dan last sekali kita ada 4 negatif. Negatif 5. So, 4 negatif 5. Jauh lah. 4 negatif 5. Okey, so pelajar dekat sini. Pelajar plot slow-slow. Pelajar plot slow-slow je. Satu-satu pun tak apa. Okey, tengok cepat. So, slow-slow je. 1, settle. Okey. So, 2, settle. Pusing sikit. 3. Okey, seterusnya pergi kepada titik yang keempat. Freehand je pelajar. Dan last sekali dia akan pergi pada yang kelima lah. Okey, cukup. Soalan ni sangat mudah soalan ni. Okey, settle soalan yang kedua. Cikgu nak pergi pada soalan yang ketiga. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Darjah 1 menunjukkan garis lurus PU, PR dan ST dilukis pada satu satah kartis. O ialah asalan, R terletak pada paksi X, titik P terletak pada paksi Y, garis lurus PU. Mana PU? Kat sini PU Okey, garis lurus PU selari dengan paksi X dan garis PR selari dengan ST lah. So PR kat sini selari dengan ST. Okey, kita tanda lambang selari Okey, seterusnya selari dengan ST kecerunan garis lurus PR. So kecerunan dia kita dah tahu M sama dengan negatif 1/2. Okey, soalan dia. Soalan yang pertama. Nyatakan persamaan garis lurus PU. Persamaan garis lurus PU yang straight yang ni. Yang straight sini So kita akan dapat Y sama dengan 7. Senang je kalau straight macam tu. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, cari persamaan garis lurus ST. So, kalau persamaan garis lurus ST kat sini. Okey, persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okey, pelajar jawab di ruang jawapan Yang ni cuma cikgu nak tunjuk kat sini lah. Yang cikgu. Okey, so mesti jawab di ruang jawapan. First kali cari M. Lepas tu cari C. Cuma M dekat sini dia dah bagi. M kat sini ni selari. Bila selari kecerunan dia sama. So, bila kecerunan dia sama senang. So, Y sama dengan negatif 1/2 X tambah dengan C. Dah dapat kecerunan, cari C. This step yang kedua, cari C. Cari C senang, kita dah ada titik kat sini, X kat sini, Y. So, just ganti saja Y tu negatif 5. Negatif 1/2 X, so ialah 2. Tambah dengan C. So, pelajar akan dapat. Tekan kalkulator terus, sisau-sisau, pelajar akan dapat C dia negatif 4. Just salin balik persamaan dia. Y sama dengan negatif 1/2 X tolak 4. Sangat mudah soalan ni. Okey, settle soalan yang ketiga. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu.
Okey, bilangan angka bererti 0.00. So, yang ni pelajar. Kalau kita tulis balik 0.05346. Okey, ialah 4 angka bererti. So, 4 tak? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, statement kat sini palsu. Palsu. Sangat mudah. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua kat bawah ni. Okey, tulis kontrapositif bagi implikasi berikut. Okey, ingat kontrapositif guna formula IAS lah. IAS. Okey, songsangan ambil daripada implikasi. Kontrapositif ambil daripada akas. Implikasi ni P menyebabkan Q. Akas Q menyebabkan P. Songsangan ambil daripada implikasi. Bukan P menyebabkan bukan Q. Kontrapositif. Bukan Q menyebabkan bukan P. So, kalau soalan macam ni implikasi ni. Implikasi jika P maka Q. Kalau kontrapositif bukan Q. So, kalau QX kuasa 2 lebih besar daripada 4, kalau nafikan dia, mesti lebih kecil atau sama dengan 4. So, kita tulis kat sini. X, mesti jika maka. So, jika X kuasa 2 lebih kecil atau sama dengan 4, maka X lebih besar akan jadi lebih kecil atau sama dengan 2. Sama dengan 2. Okey, cuma soalan ni tentukan nilai kebenaran. Nilai kebenaran dia. So, benar ke palsu? Okey, dekat sini cikgu explain sikit. Okey, kalau X kuasa 2, okey, sama dengan 4. So, kuasa 2 bagi sebelah akan jadi punca kuasa 4. So, akan dapat plus minus 2 lah. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Okey, maksudnya kalau kat sini, kalau dia lebih kecil daripada 2, yang ni pun lebih kecil daripada 2. Jadi, statement ni ialah benar ni. Yang ni statement ni ialah benar. Okey, dan seterusnya. Yang terakhir untuk soalan C. Soalan C, bilangan subset bagi set data N ialah N unsur ialah 2 kuasa N. Buat satu kesimpulan berdasarkan hujah deduktif. Ingat deduktif. Deduktif ni kita selesaikan dia. Selesaikan. Okey, so tentang bilangan subset bagi set nombor sebiji dadu adil. So, kalau dadu adil ni, dadu kan bentuk dia kan macam ni, dadu. So, dia ada 1, 2, 3. Dia ada 4, 5, 6 lah dadu biasa. So, dekat sini jawapan dia 2 kuasa 6 lah. So, kalau 2 kuasa 6, so akan dapat 64. Okey, so kalau pelajar tak faham berkaitan dengan subset ni. Subset okey, cikgu pakai sini subset. So, subset pelajar boleh PM cikgu pelajar komen. Kalau subset, cikgu terangkan. So, tolong komen di ruang jawapan. So, cikgu terangkan macam mana nak study subset. Okey, dan kita pergi pada soalan yang terakhir lah. Soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima, gambar rajah fan lah. Okey, di ruang jawapan menunjukkan set P, Q dan R. Okey, dia bagi set semester. Okey. Pada ruang jawapan, dia minta kita lorikkan dia. Okey, cikgu suka bila soalan lorikkan ni, cikgu suka kita bagi nombor lah. Cikgu besarkan dia. Supaya pelajar clear So, kita bagi nombor paling senang. Sikit. Okey, so cikgu bagi nombor 1, 2, 3, 4. Di setiap ruangan So, dekat sini 1, 2, 3, 4. Okey, cukup. Cukup setiap bahagian tu.
Bahagian ni 3, 4. Cikgu buat lagi satu lah, 5. Okey, sebab dia ruang jawapan lah. Okey, kita buat yang dalam bracket dulu. Set Q. Q apa dia? Q semua nombor kat dalam ni lah. Q. Q kita ada 1. Sorry Q dia start dengan 2. Ni Q ni Q. Q semua nombor 2, 3, 4, 5. Bersilang dengan R. So R yang kat dalam ni lah 3, 3, 4. So kalau macam ni, kalau bersilang Q bersilang dengan R, bersilang ni nombor yang sama So sama. So kita akan dapat 3, 3, 4. So 3, 4. Okey, lepas tu kalau dah dapat 3, 4, kesatuan. Kesatuan ni semua Q prime selain daripada Q. Kalau Q prime kat sini, cikgu ada nombor 1 lah. 1. Jadi bila kesatuan kita gabungkan 3, 4 dan 1. So boleh lorek 1. Okey, dan 3, 4. Sangat mudah soalan macam ni pelajar. Okey, kita just bagi nombor saja. Okey, seterusnya soalan B. Okey, soalan B. Rajah 2 ialah gambar rajah van yang menunjukkan bilangan murid aliran sains tulen lah. 5 sains 1, 5 sains 2. Set A, murid suka matematik. Okey, set B, murid suka matematik tambahan. Jika bilangan murid yang suka satu subjek yang ni yang ni lah yang suka satu subjek. Yang ni lah ialah berapa orang? 46 orang. Jadi hitung nilai X. Kita just tambah 2X tambah 5X, 7X. So dekat sini kita ada 11 tambah 7X sama dengan berapa? Yang suka satu subjek sahaja dia ada perkataan sahaja. So 46 lah. Yang ni tekan kalkulator siswa-siswa pun pelajar akan dapat. Jawapan dia sangat mudah kat sini. So, cikgu selesaikan dia. X cikgu dapat 5. Okey, yang ni pelajar nak tekan kalkulator pun boleh kalau cikgu suka pelajar kalau kelas yang tak berapa mahir algebra ni, kita kira 11 tambah dengan 7 alpha X kat sini. So, alpha soft 40, 46. So, shift soft. So, akan dapat X tu 5. Okey, settle untuk 5 soalan.